Sekarang ni kita berada di TGV Suria KLCC untuk special screening filem Spider-Man Brand New Day. Dekat belakang ni ada bersepah Spider-Man. So, kita akan enjoy untuk tonton malam ni. Let's go. It's a limited edition Correct Plot Significant. Final round for you. In 3, 2, 1. Awesome! 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 Oh! Ada seseorang yang cuba untuk comeback. Now, saya Significant Correct Plot. So basically, tonight is my special screening. Jadi, sekarang ni, saya nak tahu some of you guys ada knowledge ke tidak pasal Spider-Man? Amma boleh kalahkan Spider-Man? Is it? Come on. Oh! Nice one, brother. Nice. What is your favorite actor of Spider-Man? Of course, Tom Holland. Tiga perkataan pembuka kata setiap video Significant di TikTok. Sila angkat tangan sekarang. You know what? Betul ya? Mantap, you know what? Okay, here you go. You know what? Spider-Man! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Welcome back to Significant YouTube channel di mana kita akan correct plot. Sampai apa? Sampai Marvel call kita untuk stop. Tapi malangnya Mat, ini bukan correct plot spoiler untuk filem Spider-Man Brand New Day. Dan dalam video kali ni, aku takkan borak apa-apa pun pasal filem tersebut. Especially the spoiler parts. Tidak. Ini bukan video ni. Aku minta maaf sebab kena bagi tahu benda ni dan ramai dah DM aku. Bang, apa yang terjadi kat sini? Kenapa sini boleh jadi dan sebagainya? Ramai dah DM aku about that thing. Dan aku akan jawab all that thing. Cuma bukan dalam video kali ni. And video correct plot spoiler untuk Spider-Man Brand New Day akan keluar esok. So by right kau kena tunggu lagi satu hari lah. Satu hari je pun kan. Kau bayangkan berapa hari aku kena peram spoiler. Aku tengok Spider-Man Brand New Day pada 28 hari bulan. Daripada malam tu sampai hari ni, aku tak spoil besar lagi pasal Spider-Man Brand New Day ni. Kita tak bincang detail lagi. Tapi kita akan bincang. Cuma pada esok hari. Habis tu kalau esok hari adalah hari perbincangan kita semua, ni video untuk apa Mat? Kenapa kau kena buat spesifik video ni kalau kita tak borak pasal Spider-Man Brand New Day? Basically, the reason why kenapa aku record video ni adalah sebab aku nak ucapkan terima kasih. Walaupun aku tak tahu berapa durasi video ni, tapi aku nak ucapkan terima kasih. Itu je. Kenapa aku kena ucapkan terima kasih? Walaupun aku dah ucapkan terima kasih dekat IG, aku dah ucapkan terima kasih kat Threads, dekat TikTok aku sendiri. Tapi, aku kena juga ucapkan terima kasih dekat sini sebab platform YouTube ni lah adalah pucuk pangkalnya Significant Correct Plot terjadi. So, aku kena bagi tahu terima kasih juga dekat sini. Okay. Dan bila habisnya event Game Night special screening bersama dengan Significant bertempat di TGV Suria KLCC tu, aku balik ke kampung, aku rehat apa semua kan. Kampung mertua aku kan, rehat dengan wife aku dan sebagainya. Ada family session dan sebagainya kan. Tiba-tibanya aku teringat satu ayat ataupun satu peringatan ataupun satu nasihat daripada seorang insan ni yang dah tak ada dalam kehidupan aku. Aku rasa dia masih lagi bernafas. Tapi kita orang dah lost contact lah. Cuma aku tak lupa nasihat dia. So, apa yang dia katakan dekat aku adalah don't ever forget to say thank you to the one who deserve it. Okay, so dalam konteks ni aku berhak untuk ucapkan terima kasih kat korang semua. Terima kasih sebab menjayakan Game Night special screening bersama dengan Significant di TGV Suria KLCC untuk filem Spider-Man Brand New Day. Sebab by right, tanpa sokongan, tanpa bantuan daripada korang semua, event tu takkan terjadi pun Mat. Let's be real lah.
Masa mula-mula TGV bagi tahu yang dia, aku propose projek ni dekat TGV, dan aku tak mengharapkan pun TGV untuk accept the offer lah, kira accept the proposal ni lah kan. Sebabnya yelah, siapa aku? Aku bukannya Subs ke ataupun any content creator daripada US, daripada international kat luar sana yang literally famous besar gila kan. Aku tak capai those kind of standard, aku tak capai those kind of number. Tapi aku cuba nasib saja. Aku cuba nasib sebab aku memang memasang impian untuk buat fan screening ni, tonton bersama korang semua kan. So aku propose kat TGV, alhamdulillah TGV benarkan. Dan bermulalah hari penjualan tiket tu kan. Masa hari penjualan tiket tu aku berdebar nak mampus ya. Aku berdebar nak mampus sebab fikir lah kan. Fikir macam, ada ke orang nak bayar sejumlah amount ini untuk tengok bersama-sama aku filem Spider-Man Brand New Day? Itu je aku fikir. Sebab macam-macam pun dia akan sentiasa datang those thoughts yang macam, kau siapa sial nak buat benda-benda macam ni? Benda tu rasa. But then, alhamdulillah, selepas 2 hari game night ni sold out, 180 seat terjual. Dan aku rasa sangat bersyukur. Aku tak menyangkakan aku akan dapat sokongan sebegini banyak daripada korang semua. 180 orang ni banyak bagi aku. Tu pun belum masuk lagi Fodos yang tak berjaya untuk beli tiket, satu. Dan juga Fodos yang memang duduk jauh daripada area Klang Valley, memang tak dapat nak join. Ada yang daripada Terengganu, Kedah, Perak dan sebagainya, memang tak dapat nak join. Tapi aku nak ucapkan terima kasih lah kepada semua yang join, semua yang tak join pun tapi support this event pun, share video aku dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Sekali lagi aku cakap, tanpa korang semua benda ni takkan jadi, Mat. Takkan jadi punya. Dan somehow game night, aku tak tahu korang rasa macam mana tau, korang yang hadir tu. Aku mengharapkan korang have fun malam tu. Tapi untuk aku malam tu rasa sangat-sangat special. Yang terus wife aku cakap dekat aku macam, oh kira you punya tahun 2026 ni is quite huge kan. Kira besar juga. Oh, bila aku fikir balik macam, siapa sangka pada tahun 2026 ni aku finally boleh buat apa yang aku nak. Setelah beberapa tahun aku doakan untuk benda ni terjadi. Dan surprising ni benda ni jadi. Alhamdulillah. Aku dapat kumpulkan korang semua dalam satu hall dan kita experience filem Spider-Man Brand New Day bersama-sama. Dan the experience is gila, Mat. Aku suka hype daripada korang semua. Aku suka korang semua yang menghormati panggung wayang tu sendiri. Tak ada yang menyepak-nyepak kursi, tak ada yang baling makanan ke apa semua. Benda tu tak terjadi dalam fan screening baru-baru ni, which is good. Aku appreciate that thing. Tapi the best part dia, apa yang aku appreciate adalah berjumpa dengan korang semua. Itu benda yang aku paling appreciate. Sebab sebelum ni kita hanya berbual through this. Aku hanya baca komen korang, aku just reply ataupun kita message through DM dekat IG ke kan. Tapi bila dapat jumpa korang depan-depan tu, it's such a relief sebenarnya. Aku jumpa siapa? Bagi aku ingat sikit nama-nama. Aku jumpa Adib, aku jumpa Izham, aku jumpa Ilyas. Lepas tu aku jumpa siapa lagi? Haikal pun ada. Aku jumpa Afina dan juga Azizi. Aku jumpa Ipang. Aku jumpa ramai lah, nak sebut nama satu-satu memang ramai. Tapi Uncle Zuan sekali. Tapi terima kasih lah. Terima kasih sebab menjayakan event ni. Lepas tu Hazwan yang mana kalau korang perasan, dia lah yang shoot video aku. Dia macam cameraman. Hazwan and the Friends. Dia bersama dengan kawan-kawan dia shoot video aku. Dia orang beli tiket tau. Dan dia orang daripada Kuantan. Dia orang beli tiket semata-mata nak tengok Spider-Man Brand New Day sekali dengan aku sekali. Aku that part bila aku tahu, aku pun dah terharu gila lah. Tapi bila Hazwan cakap, dia nak record video sikit sana sini dan juga dia nak edit, aku rasa macam, shoot, this is macam too much lah. Wan, aku tak ada duit ni nak bayar kau untuk apa yang kau nak buat ni kan. Lepas tu Wan cakap, tak apalah, kita orang suka-suka je nak shoot event ni. Dan aku appreciate benda tu. Aku appreciate gila, Mat. Fun fact, aku jumpa Hazwan. Hazwan ni dia cakap dia dah lama subscribe dekat YouTube channel aku. Tapi aku jumpa dia dekat wedding member aku. Aku jumpa dia kat wedding member aku. Kita orang berbual sikit-sikit. Tiba-tibanya dia datang event aku. Aku macam terharu siul.
Aku taruh gila Kuantan dengan KL tu jauh gak sebenarnya kan. Tambah pula nak cari parking dekat Suria kat situ tu payah mat. Payah. Tapi the idea of kau datang, kau shoot video, kau record, kau memeriahkan suasana one and the friend. Thank you very much lah. Terima kasih. Sebab korang ni boleh tahan gila gak sebenarnya. Gila siap nak ajak lepak mamak pula lepas tu aku dah penat dah kan. Tapi terima kasih lah sebab datang lah. Lepas tu terima kasih juga lah dekat Afina dengan Azizi yang ada hadiahkan aku ni satu, what do we call benda ni? Dia macam portrait tau. Benda ni lukis sendiri. Bukan print, bukan pakai AI ke apa semua. Memang lukis sendiri. Gambar aku bersama dengan Spider-Man. Aku macam kecewa sikit tau Fina dengan Azizi. If you watch this video kan. Kalau korang dah lama subscribe dekat YouTube channel ni, maksudnya korang tahu favourite character aku siapa. Bukan Spider-Man. Ianya lah Deadpool. Sepatutnya Deadpool yang ada kat sini. Tapi lah aku faham this is for Spider-Man Brand New Day. Ini adalah game night untuk Spider-Man Brand New Day. So Spider-Man lah yang ada kat sini kan. Thank you lah. Plus kan Afina dengan Azizi dia buat rambut aku kat sebelah tepi ni nipis. Which maksudnya kau memang kenal lah aku. Sebab aku kalau pergi haircut, pergi buat gunting rambut ke salon dan sebagainya kan, aku memang akan gunting rambut mata kosong ataupun mata satu tau. So bila dia buat dekat gambar ni yang rambut sebelah aku ni nipis, macam oh okay, nice, benda ni accurate. Kecuali rambut tak kerinting mana. But okay, this is a great ataupun amazing gift lah. Thank you Afina, thank you Azizi. Dan the message kat belakang ni pun aku terharu juga baca, which is dia cakap thank you for always correct plot. Oh aku sepatutnya Fina dengan Azizi, patutnya korang claim card hari tu. Tapi tak apalah, maybe next time lah kot. Ini satu hadiah yang sangat bermakna bagi aku. Sebab aku tak expect untuk dapat hadiah daripada some of you guys. Dan juga aku dapat hadiah daripada Ipang. Kalau aku tak sure korang nampak ke tak, tapi kat atas tu ada Deadpool Funko Pop punya. Tu pun hadiah yang best juga, sempena mencapai 10k subscribers. So thank you juga Ipang sebab belikan aku Funko Pop. Walaupun aku tahu kau masih student, kau pun struggle untuk kumpul duit nak beli barang apa yang kau minat dan sebagainya, nak pergi ke konsert dan sebagainya, but still kau spend your money untuk belikan aku benda ni. Walaupun aku tak meminta pun benda ni. Again, thank you very much Thank you very much sebab memeriahkan event tersebut. Actually masa event tu ada benda yang tak enak juga yang berlaku sebenarnya. Contohnya macam ada setengah daripada korang semua tak dapat poster cukup. Sebab dijanjikan 5 poster yang kita orang akan bagi kan. Ada yang dapat 3, ada yang dapat 4, ada yang dapat 2 je. Tapi thankfully benda ni boleh disettlekan dengan cara yang baik, dengan aku berurusan dengan PIC daripada TGV kat situ, which is Kak Moon, yang menyelesaikan masalah ni. Dan alhamdulillah lah semua orang dapat apa yang diorang semua dapat. Dan kepada korang semua yang dapat kad Finivision Correct Plot dan juga dapat hadiah Funko Pop tu, aku harap korang enjoy tau. Korang simpan benda tu, janganlah jual please. Jangan jadi macam orang lain yang dapat poster sampai 5 tu and then jual kat orang lain. Simpanlah itu sebagai satu kenangan. Sebab kenangan ini akan sentiasa terpahat dalam pemikiran kita dan juga hati kita. Kalau kau jual benda tu macam sikit macam gitu kan. Macam mana Fina Azizi, aku takkan pernah jual benda ni dan aku akan simpan untuk selama-lamanya sia. Aku akan simpan ni untuk selama-lamanya. Tapi kan aku bukan nak jadi what's the word macam poetic people lah, bukan lah. Tapi kan pengalaman tengok cerita Spider-Man Brand New Day dengan korang ni hits different tu. Aku tak tahu korang rasa macam mana malam tu. Adakah korang rasa turn off dengan cerita Spider-Man ke tak? Bagi aku kan, masa aku tengok fan screening tu kan, bapak aku rasa macam satu perasaan yang sangat-sangat special ke tu. Sampai kan ingat yang aku expect kan filem Spider-Man Brand New Day ni untuk aku rate 9 ataupun 10/10 bintang kan. Tapi bila first time aku tengok pada 28 bulan tu, aku bagi 8/10. Tapi bila aku tengok dengan korang, rating aku naik 9/10 bintang terhadap filem tu. Dan the best part is aku menangis tengok Spider-Man Brand New Day untuk kali kedua. Baru nak menangis. Masa memula aku tengok Spider-Man Brand New Day kan, aku bagi 8/10. Lepas tu filem ni ditayangkan pada 30 hari bulan. Daripada pagi tu ramai yang bagi 10/10, 9/10. Aku dalam hati macam ada benda yang aku tak dapat ke? Macam mana orang yang bagi rating tinggi ni dapat kan? So bila tengok dengan korang cerita ni, aku menangis ya.
Ni kita akan borak lebih lagi detail kat correct plot spoiler nanti lah. That scene ni yang membuatkan aku menangis dan benda tu mencocok hati aku. Shit. Aku sampai kan keluar daripada panggung wayang dalam special screening ni, aku keluar. Aku pergi ke tandas dan aku perlu take a deep breath sekejap. Sebab aku rasa macam kena, bukanlah panic attack, dia rasa macam, kau faham tak? Dia rasa macam gembira dan juga sedih berlaku dalam satu masa yang sama. Aku tak tahu macam mana nak gambarkan feeling tu. Tapi benda tu aku perlu take time untuk macam digest dan juga validate apa yang aku tengah rasa. So aku keluar daripada panggung wayang tu, bernafas kejap, tarik nafas, lepas nafas, aku okay, aku masuk balik. Aku dah tak duduk kat seat aku tu. Dekat center, dekat dalam hall tu. Aku tak duduk situ dah. Aku terus duduk kat belakang sendiri. Kat belakang sekali ni, aku dapat tengok korang semua daripada belakang. Dan masuklah scene-scene yang sedih tu kan. Ada yang menangis, ada yang bersorak bila nampak Punisher. Aku dalam hati aku macam, this is so special sia. I think ni lah sebabnya fan screening somehow akan always hit different. Macam mana aku rasa dekat dalam Deadpool and Wolverine, aku juga rasa dekat dalam cerita, dekat dalam special screening Brand New Day ni kan. It felt different. Aku tak tahu what's the right words untuk gambarkan benda ni. Tapi dia rasa special. Special tengok bersama-sama orang ataupun rakan-rakan kau yang menyokong kau selama ni bertahun-tahun dan kau tak pernah kenal, dan kali ni kau dapat tengok diorang semua dalam satu panggung wayang yang sama dengan kau dan fully attached dengan movie tu. Aku rasa terharu gila. Maybe that's why bagi aku fan screening is always the best place untuk kau fully immerse dengan cerita tu. Ni pendapat peribadi aku lah. Macam apa yang Amar Haikal cakap, dia ada tengok filem Spider-Man untuk kali ke-2 tak silap ke kali ke-3 lah. Dia ada cakap yang tengok dengan normal audience kan, nak dibandingkan dengan fan screening hari tu is totally a different experience punya. Fan screening bila dia macam mana, dia on paper kau tak dapat benda ni. Tapi disebabkan 180 orang yang ada dalam hall tu memberikan tenaga yang sama terhadap filem tu, membuatkan aura dalam hall tu dia rasa lain. Mungkinlah ada orang yang tak rasa apa-apa kan, sebab lain orang, lain perasaannya. Tapi bagi aku malam tu is malam yang sangat special bagi aku. Walaupun aku penat gila hosting masa awal-awal tu. Kita orang ada buat game main Awesome. Game bodoh je kau tu. Main Awesome dengan flip bottle. Tu kalau tengok dekat orang lain macam benda bodoh sial main game macam ni. Tapi bagi aku, game macam gitulah yang merapatkan kita. Kita membesar main game Awesome kan. Kita main Awesome malam tu. Kau pernah main flip bottle tahun 2016 dulu, 10 tahun lepas. Kita main pada malam tu. Bagi aku, even main game macam gitu pun dah cukup special untuk aku. Lepas tu kita buat Mannequin Challenge dan sebagainya. Oh, shit. Aku truly bersyukur gila. Aku truly appreciate kehadiran korang yang membuatkan aku bagi rating cerita ni 9/10 naik sub. Of course lah, kelemahan dekat cerita ni tetap akan ada lah kan. Dan kita boleh bincang dekat correct plot spoiler. Dan juga kelemahan untuk event ni pun ada banyak juga lah sebenarnya. Dan tu aku tak boleh deny. Sebab ni pun my first time handle benda ni seorang-seorang. Sebab 2 tahun lepas masa buat event Deadpool and Wolverine tu, aku bersama dengan MCU Network dan juga Geeks Frequency dan juga Syazwan Endo Let's Talk Comics. So bila ada sokongan yang membantu kau daripada belakang tabir ni, secara tak langsungnya dia jadi mudah sikit perjalanan tu. Tapi kali ni perjalanan dia memang susah. Sukar sampai aku sehari sebelum nak event tu memang aku demam. Tapi malam tu aku overdose. Aku overdose in a good way lah. Kiranya aku makan ubat demam, ubat batuk apa semua. Sebab aku dah sakit tekak apa semua kan. Ni sebelum event ni. Aku dah tak sihat. Aku macam shit ni. Ni tak boleh sihat. Aku tak boleh tak sihat masa event ni. Kena makan ubat, kena tidur secukupnya apa semua kan. Alhamdulillah masa event aku okay. Cuma penat lah. Penat hosting, penat plan aktiviti yang nak dibuat, penat fikir gift, penat buat merchandise yang korang boleh dapatkan apa semua tu. Oish, penat saya buat semua benda tu seorang. This is a lesson learn lah. Mungkin next time kalau ada event macam gini lagi, aku memang really perlukan a team yang membantu aku. Mungkin 3-4 orang pun dah cukup lah sebenarnya.
Sebab the idea of event kali ni, wife aku sampai ambil cuti untuk tolong aku. Dan bila aku tengah hosting tu kan, bila aku tengah interact dengan korang semua, aku nampak wife aku ke hulu, ke hilir, sana sini, pergi tanya pihak TGV, pergi angkat speaker apa semua. Aku kesian tengok wife aku buat benda tu. Aku kesian, walaupun yalah, dia wife aku sebenarnya, of course dia nak bantu aku semua. Cuma aku rasa kesian. Aku kesian tengok wife aku yang penat buat benda macam gitu. Tapi yalah, terima kasih kat wife aku juga. Walaupun fun fact wife aku tak tengok video aku sebenarnya. Dia tak tengok video-video YouTube aku. Tapi aku tahu deep down yang dia akan sentiasa menyokong aku in every way. So next time aku mungkin perlukan team lah. And even masa sebelum masuk panggung wayang tu pun banyak macam chaotic, macam semua jadi macam cacah membah at that time. Bukan mungkin lah, tu memang silap aku lah. So aku nak minta maaf juga lah kepada korang semua yang datang ke special screening untuk Spider-Man Brand New Day tu. Yang mana banyak kekurangannya tu korang blame on me je. Aku sanggup untuk take that responsibility atas kekurangan event pada malam tu. Daripada apa-apa aspek sekalipun. Daripada korang nak claim tiket ke, nak claim air ke, aku take that responsibility. Aku anggapkan itu memang salah aku. Sebab tak buat sistem yang smooth dia punya flow. Lesson learned, aku mungkin akan tambah baik di masa yang akan datang. Tapi satu hari, masa tu juga ada sesuatu yang menguji juga kesabaran aku lah. Masa event tu macam baru-baru nak start lagi kan. Aku, wife aku, Ipang dan juga Akmal, kita orang duduk kat satu counter ni. Akmal tu yang cosplay sebagai Dr. Doom, kalau korang perasan lah. Lepas tu ada seorang uncle Chinese ni, dia datang kat kita orang. Dan dia cakap dia nak beli tiket. Macam mana dia nak beli tiket? Mungkin dia assume sebab meja tu nampak macam kaunter pertanyaan lah. Dan dia juga mungkin assume yang aku ni bekerja dengan pihak TGV sebab aku duduk kat situ kan. So dia tanya aku macam mana nak beli tiket. Aku bila nampak uncle Chinese, aku safely assume aku ingat dia akan cakap English. Sebab kawan-kawan aku yang Chinese pun cakap English tau. So aku assume dia cakap English. So bila dia tanya dia nak beli tiket tu, aku cakap dekat sana. Aku cakap in English lah. Dekat sana boleh beli tiket. Lepas tu dia tanya kenapa tak boleh beli kat sini. Aku cakap ini bukan kaunter pertanyaan, bukan kaunter tiket. Ini adalah kaunter untuk event kita orang ni. Event yang kita orang tengah buat sekarang ni. Lepas tu pakcik tu dia tinggi suara tau kat aku. Uncle tu dia tinggi suara kat aku. Dia cakap macam, You orang mana? Orang Malaysia ke atau bukan? Lepas tu aku macam terkaku lah. Macam apa hal kau tiba-tiba nak being rude dengan aku pula? Aku speak nicely dengan kau ni sekarang ni. Dan tiba-tiba dia tinggi suara. Dia tanya aku ni orang Malaysia ke tak? Aku cakap lah aku orang Malaysia. Lepas tu dia cakap, kalau you orang Malaysia, you cakap Melayu lah. Aku masa tu blank. Of course aku tahu memang bahasa Melayu ni adalah bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan seharian. Tapi the matter fact is, ada Chinese or even Indian kat luar sana menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa untuk dia orang communicate with each other. So aku assume aku kena cakap English at that moment. Tiba-tiba dia tengking aku. Aku macam blank ke tu. Dan aku start rasa nak marah tau. Sebab aku cakap dengan kau elok gila. Aku respect kau orang yang dah berusia. Beli tiket kat sana, itu kaunter tiketnya. Kalau ada apa-apa soalan yang tak faham, tanya pihak TGV. Sebab kami tak bekerja dengan pihak TGV. Lepas tu dia tanya aku pula, habis tu kau buat apa kat sini? Lepas tu aku cakap, nicely. Saya buat event untuk audience saya. Kenapa you buat event? Dia tanya aku kan. Aku macam, sebab nak appreciate my audience lah. Lepas tu dia tanya balik pasal tiket. And then aku tunjuk staff TGV ada kat sana, boleh tanya dekat sana kan. Aku lepas that conversation, aku rasa bengang gila dalam hati aku. Aku dah macam, F this shit. Aku dah tak nak buat event ni. Kau main settle dengan aku sekarang. Aku fikir sampai at that moment. Nasib baik wife aku cakap, sabar, chill. You ada benda yang you nak kena handle. Okay, fine. Sabar. Tapi itulah, things happen lah kan. Aku tak expect siapa benda macam gitu boleh jadi. Mungkin sebab meja tu nampak macam kaunter pertanyaan kot. Wife aku sampai nampak macam pekerja TGV lah. Lepas satu-satu orang tanya, poster nak claim kat mana? Padahal kita orang ni bukan bekerja dengan TGV. Tapi tak apa. Aku tanya nicely, aku explain nicely.
Dan aku rasa itu silap aku juga. Sebab tak explain daripada awal macam mana korang boleh claim poster, macam mana korang claim air, macam mana korang claim popcorn. Itu silap aku. Lepas tu pula nak tambah pula dengan member aku ada seating salahnya apa semua kan. Macam sure aku bersalah gila. But deep down ni pun dah lama aku berceloten ni. Deep down, jauh daripada sudut hati aku nak minta maaf sangat-sangat. Kalau ada kekurangan yang korang rasa semasa Game Night special screening bersama dengan aku pada malam tersebut. Apa je kekurangan yang korang ada? Tak kisah macam, Fik, aku dapat air kok ni separuh je. Kenapa tak penuh ke? Tak kisah benda-benda merepek macam gitu pun. Aku minta maaf. On my side, setiap kekurangan yang berlaku pada event Game Night tu. Tapi for some reason aku harap every penny yang korang spend untuk datang ke majlis tu, ke event tersebut, aku harap korang really have fun. Okay, have fun tengok movie tu, have fun dengan suasana, experience fan screening tu, dan juga have fun kita communicate di antara satu sama lain. Okay, again lah aku nak ucapkan terima kasih. InsyaAllah kita akan buat lagi benda ni with a proper way, dengan a proper team. Dan juga untuk filem apa? Probably untuk filem Avengers Endgame lah. Ramai daripada korang semua menantikan Avengers Doomsday. Tapi by right Avengers Endgame akan keluar bulan 9 ni. So kalau sempat aku buat persediaan apa semua, kita akan ada lagi sekali event untuk Avengers Endgame lah. Walaupun itu merupakan filem yang kita dah pun tengok, tapi dia ada macam sedikit penambahan footage dan sebagainya lah, yang akan leads to Endgame terus. So by right aku rasa ini adalah satu himpunan yang besar juga sebenarnya. Sebab Fitnivision Correct Plot tak pernah wujud sebelum Endgame. So mungkin inilah masanya untuk kita berkumpul. Like for real. Looking forward untuk 250 orang dalam satu hall dan kita cosplay every hero yang ada dalam filem Avengers Endgame. Why not, siap? And then imagine that sebab kan fan screening baru ni untuk Spider-Man Brand New Day. Imagine fan screening untuk Avengers Endgame, masa part yang Cap angkat dia punya Mjolnir apa semua tu. Aku nak experience that thing again, tapi dengan korang semua. Aku rasa benda tu akan jadi epic gila lah. Ya. Dia akan jadi epic gila walaupun Avengers Endgame merupakan filem yang dah bertahun-tahun lepas dah keluar. Dan aku rasa korang dah tengok filem tu berkali-kali. Tapi sesiapa yang tak pernah experience fan screening tu, aku harap korang dapat join this one untuk Avengers Endgame nanti. Tapi aku kena siapkan paperwork apa semua dulu lah. Yeah, that's for sure. Oh ya, sebelum aku tamatkan video ni, aku rasa kita dah boleh start buat giveaway untuk 10k subscribers. Aku akan pilih 10 orang, 10 komen daripada video ni. Korang just bagi tahu kenapa korang subscribe Fitnivision YouTube channel ataupun Fitnivision Correct Plot. Dan aku akan bagi korang benda ni kat Fitnivision ni dekat korang semua lah. This is a collectibles, bukan untuk dijual, tak. Ni untuk korang semua simpan. Sebab benda ni akan ada banyak lagi versionnya. Dan bila korang kumpul in a certain amount, korang akan dapat sesuatu yang tapi aku tak boleh bagi tahu lah sebab too early, sebab ni baru satu keluar. So lah, korang boleh komen kat bawah kenapa korang subscribe Fitnivision Correct Plot. Dan 10 daripada komen akan dipilih secara rawak. Dan aku akan tengoklah sama ada aku akan bagi korang semua kita jumpa depan aku bagi kau ke ataupun aku post ke, tak ada masalah. Dan yang mana dah join membership untuk Fitnivision Correct Plot yang aku dah screenshot ni, yang dah lama join berbulan-bulan apa semua, ya ni automatic korang tak payah komen ke. Korang nak komen ikut suka hati korang lah. Tapi kalau korang dah join ni, aku akan bagi korang automatically terus. Okay, so bila benda ni akan di-announce pada minggu hadapan lah. Okay, so aku akan bagi tahu. Bila aku dah announce nanti, korang bagi tahulah detail korang apa semua. Okay, so sekali lagi terima kasih banyak-banyak Correct Plot people. Tak kisah baik lelaki, baik wanita yang tengok cerita pula video ni. Sebab by right, video aku ramai lelaki yang layan. Tapi bila aku pergi ke event tu, banyak pula yang aku dengarnya daripada perempuan, daripada wanita. Ada yang cakap husband saya layan konten awak. Ada yang cakap boyfriend saya layan konten awak. Sebab tu saya terpalit sekali kena layan. Tak kisahlah. Whatever it is, terima kasih
atas sokongan daripada korang semua. Terima kasih atas support. Terima kasih atas bantuan. Terima kasih sebab menjadi kawan. Terima kasih sebab menjadi viewers yang membantu aku untuk mencapai apa yang aku impikan. Sebab aku rasa impian ini bukan impian untuk aku seorang. Ini merupakan impian bersama-sama. Okay? Aku tak build up channel ni untuk diri aku sendiri. Tapi aku build up juga untuk kita semua. Correct Plot people. Alright. Oh ya, by the way kan. Selit sikit lah. Ni dah nak 30 minit. Apa nama? Oh ya, hari tu. Tambahan cerita. Hari tu ramai siapa marah aku sebab aku bagi no spoiler review. Cakap macam suruh tone down kau punya expectation tengok Spider-Man Brand New Day kan. Sebab aku bagi spoil. Aku macam, oi bapak ah. Aku tak spoil apa-apa. Lepas tu kau cakap aku spoil. Padahal bukan aku cakap cerita tu tak best. Aku cakap rendahkan expectation korang so that korang boleh fully experience itu ni. Tapi ramai juga yang salah tafsir benda tu. Tapi thankfully, somehow Correct Plot people faham benda yang aku sampaikan. So thank you juga pasal benda tu. Okay? So ya, aku nak tamatkan video ni. Kita jumpa di video esok untuk Correct Plot spoiler Spider-Man Brand New Day. Aku tak sabar gila siapa. Nak borak the best scene, nak borak certain persoalan yang kita boleh bincangkan. Okay? So again, aku susun 10 jari walaupun ni bukan hari raya, tapi aku nak minta maaf setiap kekurangan yang berlaku semasa Game Night Special Screening untuk Phoenix Vision filem Spider-Man Brand New Day. Dan aku nak ucapkan terima kasih sebab datang. Terima kasih sebab memeriahkan suasana. Terima kasih kepada korang semua. Terima kasih kepada para cosplayer. Terima kasih kepada Hazwan and the gang sebab shoot footage yang sangat dahsyat. Terima kasih juga kepada TGV Cinema sebab collaborate dengan aku untuk jayakan event ni. Thank you very much to all people yang support Phoenix Vision Correct Plot. Thank you very much. Kita jumpa lagi di video yang akan datang, which is esok hari. So, Assalamualaikum. Take care semua. Dan bye-bye.